Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan satu kisah yang tengah tular. Kisah seorang abang rider JNT yang merayu kepada pelanggan semua supaya balaslah mesej mereka. Katanya reply titik pun jadilah. Nampak macam ayat kecil, tapi besar maknanya. Kadang-kadang kita tak sedar satu mesej kecil tu boleh ubah mood, boleh memudahkan kerja orang dan boleh elakkan banyak masalah. Isu dan realiti rider. Rider ini kerja mereka bukan senang. Cuaca panas, hujan, jalan sesak, rumah susah cari, pelanggan tak jawab panggilan. Semua tu tekanan seharian mereka. Bayangkan, abang rider dah sampai depan rumah kita tapi mesej WhatsApp tak berbalas. Dia tunggu-tunggu dan tunggu dan lagi. Satu pelanggan lambat respon, jadual dia untuk pelanggan seterusnya pun terganggu. Dan bila lambat, kita marah pula paksa tak sampai cepat. Kita nampak dia pakai helmet, jaket merah, tapi kita tak nampak penat, lapar dan tekanan dalam diri dia. Apa yang mereka alami, rider-rider ni? Empati dan kemanusiaan. Kita hidup dalam dunia serba laju. Kadang-kadang kita sibuk, ya, tapi balas satu mesej bukan makan masa lama. Abang rider tu bukan nak ganggu. Dia cuma nak pastikan barang kita selamat sampai dengan selamat. Kadang-kadang mereka kena maki, kena tunggu lama, kena redah hujan, tapi tetap senyum sebab itu tanggungjawab mereka. Kita kena belajar letak diri kita di tempat mereka. Kalau kita yang berdiri bawah matahari, peluh dah menitik, tunggu depan pagar orang, apa kita rasa kalau orang buat tak tahu? Sedangkan kalau pelanggan balas, okey bang, saya keluar sekejap. Itu dah cukup buat mereka rasa dihargai. Kadang-kadang kita terlalu mudah lupa nak berterima kasih. Padahal setiap penghantar tu adalah orang yang membantu kita supaya